kita rakyat Malaysia dapat menghantar satu isyarat yang jelas kepada pejabat Perdana Menteri bahawa rakyat Malaysia dah kecewa dengan dasar-dasar yang menyebabkan rakyat hidup dalam keadaan sengsara. Salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Video ini adalah warkah apik Cina kepada sahabat-sahabat dari Negeri Sembilan yang kini berada di luar negeri maupun luar negara. Kami rakyat Malaysia dari merata merayu agar saudara-saudari sekalian balik untuk mengundi pada 1 hari bulan Ogos, iaitu Sabtu ini. Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pernah bercakap, apa jua keputusan PRN ini tidak akan mengubah fakta bahawa beliau masih Perdana Menteri lagi. Itu betul, cumanya kurang tepatnya. Kerana sekiranya keputusan PRN seperti mana di Johor tidak memihak kepada jangkaan beliau, kita rakyat Malaysia dapat menghantar satu isyarat yang jelas kepada pejabat Perdana Menteri bahawa rakyat Malaysia dah kecewa dengan dasar-dasar yang menyebabkan rakyat hidup dalam keadaan sengsara. Sahabat-sahabat sekalian, undi kamu adalah mulia lagi suci. Kami dari melata Malaysia hanya dapat mengeluh melalui media sosial. Itu pun kami takut video kami disekat atas permintaan pihak berkuasa tertentu. Tuan-tuan dan puan-puan, abang dan kakak, adik-adik sekalian, undi kamu adalah cara yang paling berkesan untuk menyampaikan hasrat seluruh Malaysia kepada pihak yang berkenaan, dan kami menaruh harapan yang tinggi atas perbuatan anda yang begitu mulia sekali. Bil elektrik yang meningkat atas dasar AFA, bil air yang meningkat, petrol yang disekat 200 liter sebulan untuk harga yang rendah. Kos kehidupan semakin meningkat. Kami susah lagi sengsara, nak tambah lagi cukai, SST, perluasan skop, e-invoicing, perniagaan sukar untuk jalankan. Kami menaruh harapan kepada anda untuk menyampaikan kekecewaan dan juga kemarahan kami kepada pihak yang berkuasa tertentu. Lagi-lagi pun, cara pihak sana berkempen kebanyakan dalam bahasa yang ramai rakyat Malaysia tidak faham. Mereka kata kalau menyokong sebelah situ adalah satu perbuatan yang memecah belahkan Malaysia, yang menyokong ekstrim, dengan cara menaikkan emosi kaum tertentu. Sebenarnya mereka yang memecah belahkan rakyat Malaysia. Saudara-saudari sekalian, abang kakak sekalian, adik-adik sekalian, kami menaruh harapan kepada anda untuk mengundi kali ini untuk memaklumkan kepada mereka perbuatan mereka adalah salah. PRN Negeri Sembilan bukan untuk Negeri Sembilan saja. PRN Negeri Sembilan adalah satu platform untuk menghantar satu mesej yang begitu jelas sekali kepada mereka yang melakukan kesalahan terhadap rakyat Malaysia untuk memikir balik. Kami nak Malaysia yang baik. Kami nak perkembangan ekonomi. Kami nak perpaduan antara kaum. Tapi cara mereka buat ini memburukkan ekonomi negara, menambah jurang antara kaum dan menjadikan kehidupan rakyat Malaysia susah dan sengsara. Justeru, apik Cina bersama dengan majoriti rakyat Malaysia merayu kepada anda balik untuk mengundi dan melakukan keadilan bagi pihak kami kali ini. Nescaya sekiranya mereka mendapat mesej ini, mereka akan melakukan perubahan untuk menambah baik kehidupan anda dan saya. Terima kasih kerana sanggup mendengar luahan apik Cina dalam warkah ini. Apik doakan agar semua hidup sihat, bahagia dan gembira.
Terima kasih.